yang dimaksudkan dengan tasawuf dan tarikat. Konsep tasawuf dapat dikaitkan dengan pelbagai kalimah. Yang pertama, ahli sufah, iaitu satu golongan yang tinggal di Anjung yakni Serambi, Masjid Nabawi di Madinah, yang mana golongan tersebut sentiasa beribadat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, suf, iaitu bulu, sejenis pakaian kasar yang diperbuat daripada bulu binatang. Ia adalah pakaian untuk kebanyakan ahli tasawuf pada zaman dahulu kerana pakaian jenis itu merupakan pakaian yang paling digemari oleh para anbiya dan para siddiqin serta juga merupakan syiar kepada orang yang zuhud. Ketiga, sufi, iaitu membersihkan hati sanubari dan jiwa nurani terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala tasawuf dari segi istilah pula adalah satu kaedah atau usaha untuk membimbing manusia bagi menghampirkan dirinya kepada Allah melalui proses penyucian jiwa yakni tazkiyat al-nafs. Manakala tarikat dari segi bahasa bermaksud cara, kedudukan atau jalan. Dari segi istilah pula, tarikat adalah satu bentuk proses penguatan nilai spiritual bagi para penuntut ilmu tasawuf. Video ini akan menerangkan tentang 3 tokoh tasawuf. Tokoh tasawuf yang pertama ialah Syekh Hasan Al-Basri. Nama penuh beliau adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id Al-Basri. Hasan Al-Basri telah dilahirkan 2 tahun sebelum berakhirnya khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu pada tahun 21 Hijrah. Dalam pendidikannya, Hasan Al-Basri telah menuntut ilmu dalam pelbagai bidang seperti ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu qiraat bersama Ibnu Abbas. Hasan Al-Basri telah wafat pada tahun 110 Hijrah bersamaan 728 Masehi di Basrah. Bagi sumbangan yang diberikan oleh Hasan Al-Basri adalah melalui karya-karyanya yang dijadikan sebagai rujukan oleh umat Islam seperti Al-Adad Ayat Al-Quran Al-Karim yang menerangkan tentang tafsir dan risalah mengenai jumlah ayat. Kedua, risalah Fadail Makkah wa As-Sakan Fih yang menerangkan tentang keutamaan Mekah dan ketenangan di dalamnya. Dan risalah Faraid Al-Din merupakan risalah tentang kewajipan-kewajipan terhadap agama. Hasan Al-Basri juga telah banyak mengajar masyarakat pada zamannya dalam pelbagai bidang, terutamanya tasawuf. Kemudian, sumbangan Hasan Al-Basri juga pernah menjadi seorang gubernur di kota Basrah bagi memimpin umat Islam di kawasan tersebut. Seterusnya, pemikiran Hasan Al-Basri tentang zuhud menyatakan bahawa zuhud merupakan perlakuan seseorang yang menganggap dunia ini sebagai jambatan. Hidup zuhud bagi Hasan Al-Basri adalah menolak segala kemewahan yang ada di dunia ini dan hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Hasan Al-Basri, dalam segi tingkatan zuhud dibahagikan kepada 3, iaitu zuhud yang terendah adalah menjauhkan diri dari dunia agar terhindar dari hukuman di akhirat kelak. Kedua, menjauhi dunia dengan menimbang ganjaran akhirat. Ketiga, mengasingkan dunia bukan kerana takut atau kerana berharap, tetapi kerana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan tingkat yang paling tertinggi untuk mencapai kepada zuhud. Tokoh tasawuf yang kedua adalah Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Nama sebenar beliau ialah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Saleh Abdullah bin Janki Dusad bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dilahirkan pada bulan Ramadan iaitu pada tahun 470 Hijrah bersamaan dengan 1077 Masihi di Naif, Iran. Dalam pendidikannya, beliau telah melanjutkan pembelajarannya di Universiti Nizamiyah di Iran. Imam Al-Jailani telah meninggal dunia pada tahun 561 Hijrah dan dimakamkan di Madrasah Bab Al-Azaj di Baghdad. Seterusnya, sumbangan Al-Jailani. Syekh Al-Jailani memiliki banyak karya yang terkenal dan berpengaruh seperti Al-Tariq ila Allah yang merupakan kitab wirid, Jala Al-Kathir yang membahaskan mengenai bahayanya jiwa dan akhlak, dan Adab Al-Suluk wa Al-Tawassul ila Manazil Al-Muluk iaitu merupakan kitab mengenai etika suluk. Sumbangan terbesar Imam Al-Jailani adalah mengembalikan ajaran tasawuf pada bentuk asalnya serta telah menyatukan berbagai-bagai tarikat dan para sufinya.
Salah satu pemikiran Al-Jailani berkenaan konsep makrifah adalah ketetapan hati yang mempercayai wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala serta menggambarkan kesempurnaannya. Makrifah berasal daripada perkataan arafa, ya'rifu, irfan, makrifah yang membawa maksud pengetahuan serta pengalaman. Manakala, makrifah dari istilah pula satu pengetahuan terhadap hakikat agama iaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang biasa yang didapati oleh orang-orang lain. Untuk mencapai makrifah Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu perlulah sentiasa tunduk kepadanya serta mengingati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala yang ada di muka bumi ini. Tokoh tasawuf yang ketiga adalah Syekh Ibnu Arabi. Nama penuh beliau adalah Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi Al-Ta'i. Dilahirkan pada tahun 560 Hijrah bersamaan 1165 Masihi di Andalusia, Sepanyol. Ibnu Arabi telah mendalami pelbagai ilmu seperti Al-Quran dan ilmu fiqh daripada seorang gurunya yang hebat iaitu Syekh Abu Bakar Ibnu Khalaf. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 638 Hijrah bersamaan 1240 Masihi di Syria ketika beliau berusia 78 tahun. Seterusnya, sumbangan Ibnu Arabi telah banyak menghasilkan karya dalam bidang tasawuf seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah yang mana karya ini merupakan karya ensiklopedia dan kitab Fusus Al-Hikam yang membincangkan tentang hikmah ketuhanan. Ibnu Arabi juga telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada seluruh umat Islam kerana telah membina masjid di Ishbiliyah yang bertujuan untuk membuka pusat ilmu. Ibnu Arabi dikenali dengan pemikiran Wahdatul Wujud, salah satu ajaran Tauhid Tanzih yang meyakini tiada zat kecuali hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa dalam segala perkara baik mengenai makhluk atau alam semesta. Menurut Ibnu Arabi juga, Wahdatul Wujud dikaitkan dengan latihan-latihan individual yang memberikan pengembangan dalam diri dengan melihat hubungan antara manusia dengan alam semesta dan Allah Subhanahu Wa Taala.